Berhormat bagi kawasan Seputih. Tuan Yang di-Pertua, memandangkan Kementerian Pendidikan tengah menggalakkan penggunaan papan pintar interaktif ataupun interaktif smart board dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah di seluruh negara, banyak sekolah di kawasan parlimen saya telah meminta pusat khidmat saya untuk membeli atau menderma papan pintar untuk mereka. Saya menerima surat daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bertarikh 1 Julai 2024 kepada pusat khidmat saya yang mengesyorkan pembelian smart board berjenama LG untuk kegunaan sekolah. Persoalannya ialah, apakah spesifikasi smart board yang paling sesuai untuk digunakan di sekolah? Apakah Kementerian Pendidikan menghendaki semua sekolah untuk menggunakan smart board yang berjenama LG? Apakah kelebihan smart board berjenama LG berbanding dengan jenama yang lain? Saya juga ingin tanya, kenapakah institusi pengajian tinggi yang lain seperti UPM, UNIMAS, UMS, University Nottingham, UTA, APU dan juga banyak sekolah lain menggunakan jenama lain, khususnya Imago? Saya difahamkan jenama Imago menggunakan sistem Android yang biasanya diguna pakai oleh banyak sistem yang lain. Manakala LG menggunakan OS ataupun proprietary milikan tersendiri, iaitu Web OS yang susah diadakan integrasi dengan sistem lain yang lebih buka. Dengan kata lain, LG bersifat keserasian yang rendah ataupun low compatibility. Jadi kenapakah Institut Pengajian Tinggi cenderung menggunakan smart board berjenama Imago manakala Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menghendaki smart board berjenama LG diguna pakai di sekolah? Tuan Yang di-Pertua, saya pernah membeli barangan papan pintar dan smart TV berjenama LG yang disenarai di bawah daripada syarikat TMT IT Solutions di Cyberjaya. Harga satu unit interaktif smart board jenis 86TR3DK ialah RM26,900. Harga smart TV jenis 65UR751C0SC adalah RM3,500. Harga IDB stand adalah RM1,500 dan harga Smart TV stand adalah RM800. Saya mendapati harga produk jenama LG daripada syarikat ini adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan jenama lain. Saya diberitahu bahawa saya mesti beli jenama ini bukan jenama lain supaya tidak wujud masalah ketersambungan, connectivity dengan smart board jenama lain bila ia digunakan di dalam sekolah ataupun di antara sekolah di Kuala Lumpur. Sekiranya Kementerian Pendidikan ingin mengesyorkan smart board berjenama LG atas sebab-sebab tertentu, saya bercadang Kementerian Pendidikan berunding terus dengan syarikat LG untuk mendapatkan harga yang paling rendah supaya kami boleh membeli secara pukal untuk sekolah-sekolah di kawasan parlimen kami. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih soalan dan ucapan dari Yang Berhormat Seputih. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Seputih atas keprihatinan terhadap penyediaan ekosistem pendidikan digital di sekolah. KPM komited untuk memperkasakan ekosistem pendidikan digital ini bagi menyokong penguasaan ilmu dan juga kemahiran murid. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, bagi menyahut cabaran pembelajaran digital abad ke-21, KPM telah melaksanakan kaedah baharu pengajaran dan pembelajaran pasca pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan projek rintis kelas hybrid untuk 110 buah institusi dan juga yang melibatkan 550 kelas. Pelaksanaan rintis kelas hybrid ini akan mengupayakan PDP dijalankan secara digital dan bersemuka dalam satu ekosistem yang sama. PDP secara silang dapat dilaksanakan di antara kelas
ataupun di antara sekolah yang meliputi dalam juga luar negara. Melalui kaedah ini, guru pakar daripada pelbagai bidang dapat dilibatkan bagi meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan dalam kalangan guru dan juga murid. Pada tahun 2022, Proof of Concept POC telah dilaksanakan bertujuan menilai dan memastikan setiap peralatan yang dipertimbangkan memenuhi keperluan asas kelas hybrid dari segi fungsi, ketahanan, kesesuaian untuk pelaksanaan di sekolah. So pada tahun 2022 ada satu Proof of Concept telah pun dilaksanakan, dan Proof of Concept ini dijalankan dengan melibatkan 6 syarikat utama, yang mana 6 syarikat ini adalah antara syarikat yang telah pun menyerahkan Proof of Concept, iaitu TM, Lenovo, Dell, Imago, Huawei dan Maxtec. Setiap syarikat membekalkan kelengkapan dan teknologi masing-masing untuk diuji dalam persekitaran sebenar. Spesifikasi yang dipilih berdasarkan hasil ujian POC dari ke-6 syarikat ini. Antara kelengkapan yang terpilih termasuk smartboard, 2 smart TV, kamera PDZ dan A-Mic didapati paling sesuai untuk menyokong pengajaran hybrid. Smartboard akan memudahkan interaksi langsung dengan bahan pembelajaran digital. Smart TV pula menyediakan skrin tambahan memastikan paparan yang jelas untuk belajar di mana-mana sudut kelas. Kamera PDZ pula membantu menangkap pelbagai sudut kelas, membolehkan murid dalam talian mengikuti pelajaran dengan lebih dekat. A-Mic memastikan kejelasan suara guru supaya belajar dalam talian dan persemuka dapat mendengar dengan baik. Perisian yang mesra, pengguna dan kaya dengan ciri-ciri interaktif termasuk keserasian peranti dan juga platform aplikasi seperti pelantar dilema, dan juga ketahanan dan waranti yang menjamin pelaburan jangka panjang. Melalui Proof of Concept projek rintis kelas hybrid ini, KPM telah membuat ketetapan spesifikasi minimum. Ini salah satu soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputih, apakah spesifikasi dia. So, KPM ada membuat ketetapan spesifikasi minimum bagi smartboard yang digunakan sebagai menyokong dan mengupayakan PTP yang inovatif dan efektif. Dalam memilih smartboard ini, KPM mengutamakan spesifikasi yang memenuhi keperluan pedagogi guru dan murid seperti berikut. Nombor 1, saiz skrin yang sesuai dengan saiz bilik darjah 86 inci. Nombor 2, resolusi tinggi untuk paparan yang jelas 4K UHD. Android CPU yang menggunakan octa-core, Android RAM 8GB, Android storage 128GB, Android version 11.0, kepekaan sentuhan yang responsif. Ini merupakan spesifikasi minimum yang ditetapkan oleh KPM. Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi projek kelas rintis yang saya sebut tadi, 110 buah institusi pendidikan di bawah KPM melibatkan 550 buah kelas. KPM telah melaksanakan program pembekalan peralatan ICT secara tender terbuka pada tahun 2022. Model smartboard yang telah dibekalkan dan diguna pakai di sekolah-sekolah rintis ini adalah Imago IMB 86 EDU Pro Plus. Spesifikasi ini juga dimaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Maksud saya spesifikasi minimum yang saya sebut tadi juga dimaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi memastikan bahawa setiap penerimaan smartboard ini mampu beroperasi dengan lancar dan mengambil kira pelbagai saiz keluasan kelas dan juga saiz fizikal sekolah. Pada masa yang sama, KPM tiada halangan sekiranya terdapat sekolah-sekolah yang mengambil inisiatif sendiri dalam membuat perolehan smartboard bagi tujuan PTP digital di dalam kelas melalui peruntukan selain daripada KPM. Maksudnya untuk sekolah-sekolah yang mengambil inisiatif sendiri untuk melengkapkan kelas hybrid di kelas masing-masing, maka pihak KPM tidak ada halangan. Justru itu perolehan yang dibuat ataupun pembelian peralatan ataupun aset yang dibuat adalah sepenuhnya di bawah tanggungjawab PIPG ataupun lembaga pengurus sekolah ataupun mana-mana badan yang menerima sumbangan dari luar selain daripada KPM. Dan dalam hal ini, KPM juga tidak mengesyorkan mana-mana jenama spesifik ataupun
mana-mana pembekal dalam perolehan tersebut. Itu bergantung kepada pihak yang bertanggungjawab, sama ada PIBG, LPS ataupun badan-badan lain yang ingin membantu sekolah di bawah KPM. KPM sentiasa menambah baik dan menaik taraf kemudahan di sekolah seiring dengan perkembangan teknologi semasa dalam memastikan ketersediaan ekosistem pembelajaran digital. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Seputih untuk bertanyakan soalan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih jawapan diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pertama kali saya nak tanya, saya lihat ada satu WhatsApp, message WhatsApp yang ditular di kalangan sesetengah PIBG yang bertarikh 20 Jun 2024 jam 10 pagi di Bilik Mesyuarat Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil, SKBJ. Jadi saya nak tahu sama adakah yang pertemuan untuk bincang tentang yang mana dihadiri oleh pegawai PPD Bangsa Pudu itu, adakah dipanggil oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? Kerana nampaknya tak ada letterhead, hanya satu WhatsApp message sahaja. Yang kedua ialah yang saya mesti beri penghargaan kepada kerjasama daripada pegawai di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan KL. Selama ini selalu ada perbincangan beri kerjasama dengan saya bila saya cuba membantu sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Seputih. Tapi dengan surat yang bertarikh 1 Julai 2024 ini ke Pejabat Ahli Parlimen Seputih ini, yang mana tentang menggalakkan kita untuk menggunakan LG, jenama LG, Smart Board jenama LG yang ini, bagi saya ia telah pun kerana surat ini ia menghadkan saya terpaksa untuk beli Smart Board, Smart TV berjenama LG untuk sekolah-sekolah di kawasan saya yang mana saya rasa lebih mahal. Dan sebenarnya ia juga kerana surat ini ia membuka kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, Tuan Yang Di-Pertua, yang mana yang syarikat TMT IT Solutions di Cyberjaya ini, selepas itu saya baru sedar yang syarikat ini sebenarnya tidak wujud pun di Cyberjaya dan ia adalah sole proprietorship. Bagi saya sangat marah kerana yang walaupun bukan duit persendirian saya tapi itu duit dari ICU, dari kerajaan, ia disalurkan kepada satu syarikat. Walaupun semua sekolah-sekolah ini sudah dapat smart TV, smart board dan sebagainya, tapi saya rasa dengan bayar dengan harga yang lebih tinggi. Kalau bukan kerana yang surat daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan KL ini, saya tidak akan ataupun pembantu saya tidak akan macam terikat dengan jenama tertentu lah. Jadi saya hanya nak bangkitkan isu ni untuk perhatian Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya mungkin siasatan kalau yang Jabatan Wilayah Persekutuan, Jabatan Pendidikan rasa tak perlu buat, mungkin SPRM dan sebagainya untuk siasat apa yang aduan tentang apa yang saya bentangkan ni. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih atas soalan tambahan ataupun ucapan tambahan daripada Yang Berhormat Seputih. Sememangnya sebelum ini pihak Yang Berhormat Seputih telah pun ada menyerahkan WhatsApp yang beliau baca itu kepada saya untuk saya buat sedikit penelitian dalaman dan juga surat yang dimaksudkan itu. Berkenaan dengan jemputan ataupun mesyuarat yang disebut, yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Seputih, yang dikatakan mesyuarat ada berlaku pada 20 hari bulan Jun 2024 bertempat di sekolah SK Bukit Jalil pukul 10 pagi. Pihak KPM sempat untuk menyemak dengan Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil dan mendapat pengesahan bahawa mesyuarat itu memang ada dilaksanakan. Namun demikian, mesyuarat itu bukan diadakan ataupun dianjurkan oleh KPM ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So mungkin itu atas inisiatif daripada PIBG atau mana-mana pihak. Mungkin pihak Yang Berhormat Seputih perlu bertanya kepada mereka yang hadir untuk mendapat maklumat lanjut. Kerana sekiranya saya jawab
apa yang berlaku dalam mesyuarat itu mungkin ia merupakan satu hearsay lah dalam undang-undang. So saya akan terpulang pada YB Seputeh untuk mendapat maklumat dengan lebih lanjut daripada mereka yang hadir dalam mesyuarat tersebut. Dan berkenaan dengan isu sama ada surat daripada JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga sama ada pihak KPM ataupun JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ada mengesyorkan mana-mana jenama ataupun pembekal. Di sini saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa dalam segala perolehan yang tidak melibatkan dana dari Kementerian Pendidikan Malaysia, maka mereka yang menyumbang ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk membuat koordinasi, mereka adalah pihak yang bertanggungjawab untuk membuat perolehan. Dalam kebanyakan kes, mungkin pihak PIPG, lembaga pengurus atau mana-mana persatuan atau badan yang lain yang ingin membantu pihak sekolah dalam melengkapkan kelas hybrid ini, badan itulah yang akan membuat segala proses perolehan. Dan sekiranya saya meninjau membaca surat yang disebut oleh Yang Berhormat Seputeh pada 1 hari bulan Julai 2024 ada diberikan oleh YB Seputeh kepada saya. Surat itu sekadar menyatakan bahawa syarikat LG merupakan syarikat yang merupakan rakan strategik bagi yang merupakan rakan strategik Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam program pendigitalan. Dan saya percaya bahawa dalam surat itu tidak menyatakan bahawa di mana-mana pihak JPN ataupun KPM mengesyorkan supaya kamu hendak beli LG sahaja. Dan sekiranya pun beli LG, kami pun tidak bukan sahaja tidak mengesyorkan untuk membeli dengan jenama LG, tetapi kami juga tidak mengesyorkan untuk pembelian dari mana-mana pembekal. So nak jual LG itu banyak pembekal A, B, C, D, E, F, G. Memang ada. Tapi kami tidak pernah mengesyorkan mana-mana pembekal. Itu satu. Dan berkenaan dengan syarikat spesifik yang disebut oleh Yang Berhormat Seputeh, iaitu TMT IT Solution yang dikatakan di Cyberjaya, saya tidak pasti sama ada sekolah-sekolah yang menerima sumbangan daripada Yang Berhormat pejabat Yang Berhormat YB Seputeh memperoleh bekalan daripada syarikat ini ataupun syarikat yang lain. Mungkin itu Yang Berhormat Seputeh perlu membuat pertanyaan kepada pihak yang bertanggungjawab. Namun sekali lagi pihak KPM tidak mengesyorkan mana-mana pembekal termasuk syarikat TMT IT Solution yang dinyatakan oleh YB YB Seputeh. Dan sebagai penutupan Yang Berhormat Seputeh, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman. Pada bulan Januari atau Februari yang lepas tahun ini, saya pernah melawat HKC Manyi, yang mana saya telah menyaksikan dengan sendiri bagaimana kelas hybrid dilaksanakan antara kedua-dua sekolah yang berlainan, iaitu HKC Manyi dan SK Taman Sri Rampai. Untuk makluman, HKC Manyi menggunakan peralatan ataupun kelengkapan dengan dari jenama Hisense, dan SK Taman Sri Rampai menggunakan peralatan dan kelengkapan oleh LG. Dan kedua-duanya dari jenama berlainan, tetapi dengan spesifikasi minimum yang ada, maka tidak ada masalah untuk kelas hybrid dilaksanakan walaupun kelengkapan itu adalah dari jenama yang lain.